Pernah tak rasa nak siapkan kerja sekolah tapi tangan asyik scroll telefon? Semua orang cakap, cuba je mula. Tapi nasihat tu tak bantu pun. Ia macam paksa SIM kamu buat kerja masa bar. Keperluan dia semua merah. Bar keseronokan rendah. Bar tenaga pun kosong. Hasilnya, SIM kamu jadi lagi stres dan tak produktif. Sikap suka bertangguh ni bukan sebab kita malas. Selalunya dia sebab kita rasa takut atau bosan. Tugasan tu nampak macam raksasa besar dalam fikiran kita. Jadi macam mana nak kalahkan raksasa ni? Lupakan, cuba je mula. Jom cuba 5 minit persediaan sebelum mula tugasan besar. Buat sesuatu yang kecil dan seronok. Contohnya, kemas meja kamu selama 5 minit atau dengar satu lagu kegemaran kamu. Aktiviti kecil ni macam cas semula bar keseronokan SIM kamu. Ia akan bagi kamu moodlet gembira atau bersemangat. Tiba-tiba raksasa tugasan tadi nampak lebih kecil. Sekarang barulah lebih mudah untuk mula. Ingat, bukan tentang paksa diri tapi tentang faham diri sendiri. Cuba trik ni dan tengok apa jadi.